Dia begini, sebelum pilihan raya dan lepas pilihan raya berbeza. Kita tengok di Malaysia sebelum pilihan raya kan antara UMNO BN dengan parti PKR itu luar biasa pertembungannya. Lepas pilihan raya mereka duduk semeja ya. Politik ni dia tak sama macam orang biasa ya. Politik dia boleh sebelum pilihan raya dia boleh ada satu pandangan, lepas pilihan raya ada satu pandangan ya. Oleh itu saya melihat walaupun pilihan raya Sabah ini agak tegang dengan keadaan yang agak intens ya, tapi saya yakin selepas pilihan raya masing-masing itu akan mencari satu alignment yang akhirnya akan memberikan manfaat kepada mereka dan juga kepada rakyat secara keseluruhan. Oleh itu saya tidak melihat bahawa isu kempen itu kemudian akan menjadi satu agenda ya. Sebab isu kempen lain, agenda lepas pilihan raya itu lain. Dan itu sebab namanya orang politik mereka boleh begitu ya. Kalau tidak masakan di Sabah ini daripada satu parti boleh lompat satu parti, betul satu parti dua tiga kali lompat ya, dan masih lagi agak stabil ya. Itu luar biasa dia. Itu politik ya, dan kena faham seni politik itu begitu ya. Sebab bila saya sebutkan tadi, saya tak mau sebutkan parti mana. Walaupun kami ada data ya, parti mana berapa parti yang dominan, saya tak mau nanti dia akan menjadi satu yang menimbulkan rasa tak puas hati pada parti tertentu. Dengan saya tekankan ialah yang nak menjadi penentunya ialah pengundi atas 26%, 29%. Itu yang akan menentukan masa depan, dan itu yang perlu pernah dikuasai ataupun perlu diyakini oleh mana-mana parti yang nak menang. Ya, dan ini satu perkara yang saya kira mereka sedar dan mereka berusaha perkara itu ya. Dengan sebab itu saya sebutkan tadi ya, naratif mereka itu penting dalam tempoh 2 minggu ini ya. Kalau segmen yang berkaitan dengan orang muda, apa yang perlu diberi perhatian? Ya, segmen berkaitan dengan golongan pelajar, apa yang menjadi perhatian? Oleh itu bagaimana mereka punya address ya, isu ini akan menjadi sesuatu yang mendapat perhatian menjelang 29 ya. Apabila TikTok memainkan peranan, apabila parti-parti tertentu menjanjikan lebih baik kalau mereka dilantik sebagai pemerintah. Tapi ternyata tidak semuanya dapat melaksanakan janji itu ya. Dan ini sebenarnya berkait rapat dengan apa yang berlaku sekarang ini ya. Sebagai contoh umpamanya Kerajaan Madani yang di bawah Perdana Menteri sekarang ini menjanjikan beberapa janji yang memberi impak kepada rakyat. Dengan sebab itu mau tidak mau dalam PRU atau PRN akan datang, role sampling itu ada peranan. Syarat itu ada peranan ya. Sebab rakyat nak lihat apa yang mereka dapat. Ya mungkin jumlahnya 100, tetapi bagi mereka itu ada impaknya ya. Bagi si muda apa yang menjadi keperhatian mereka sekarang ini? Peluang pekerjaan. Itu menjadi keperhatian mereka ya. Dan kalau saya tak sebutkan tadi, tapi dalam pembentangan lain saya sebut bahawa dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini, apa perkara pertama mereka mahu? Mereka mahukan kestabilan. Sebab kestabilan itu yang akan menentukan peluang-peluang yang lebih baik pada masa akan datang. Dengan sebab itu kalau kita lihat dalam konteks pada hari ini, bagaimana parti yang bertanding itu dapat memberikan kestabilan. Dengan sebab itu kalau sudah lihat dalam konteks Sabah ini, kesemuanya yang bertanding itu mengatakan bahawa kami ini akan bersama Kerajaan Persekutuan. Betul tak? Sebab bagi mereka itu akan memberikan impak. Kalau mereka mengatakan bahawa kami akan tidak mahu bekerjasama dengan persekutuan dan sebagainya, dia akan berikan kesan kepada pengundi. Sebab pengundi mahukan masa depan. Ya? Dalam konteks demokrasi di Malaysia ini, ya, hubungan negeri dengan federal itu satu perkara yang cukup penting. Ya? Dalam konteks inilah kalau kita melihat, baginya semudah, mereka mahu melihat kestabilan, dan kestabilan itu akan menjanjikan suatu yang cerah bagi masa depan mereka.